ada soalan daripada Syahir. So dia kata telinga berdengung, sakit dan juga kurang pendengaran. Apakah ubat yang sesuai? Okey, tengok video ni sampai habis. Sebenarnya telinga ni, penyakit telinga, dia tak ada satu ubat yang boleh sembuh semua jenis penyakit dalam telinga. Penyakit dalam telinga ni kita bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian telinga luar, bahagian telinga tengah dan bahagian telinga dalam. Telinga luar ni contohnya adalah tahi telinga ataupun ada benda masuk dalam telinga ataupun saluran telinga sempit, tersumbat. Kebiasaannya disebabkan oleh jangkitan kuman. Jadi kalau tahi telinga tu kena buang, nanah pun kena buang. Kalau bengkak, biasanya kita bagi infection, kita bagi antibiotik, kita bagi ubat titik. Kalau masalah telinga tengah, contoh-contoh seperti gegendang telinga berlubang, gegendang telinga tenggelam, ada air dalam telinga tengah, ada nanah dalam telinga tengah. So rawatan dia kalau katakan ada nanah dan nanah tu dia pecah, keluar ikut saluran telinga melalui gegendang telinga yang berlubang, rawatannya ialah cucian pada nanah tersebut dan antibiotik secara ubat titis ataupun ubat makan. Selain daripada tu, kita kena rawat hidung sebab biasanya hidung punya penyakit, hidung punya infection boleh menyebabkan masalah pada telinga tengah. Apakah dia pula masalah telinga dalam? Telinga dalam biasanya disebabkan oleh infection pada koklear, iaitu organ pendengaran. Boleh jadi juga infection ataupun keradangan pada saluran saraf pendengaran. So biasanya rawatan untuk masalah telinga dalam ialah antibiotik, dan antibiotik selalunya kita akan cuba bagi antibiotik secara injection, iaitu dengan masuk wad dan kita bagi antibiotik injection. Biasanya kalau masalah telinga dalam ni dia ada kaitan dengan vertigo sebab dia efek pada organ keseimbangan dalam telinga juga. Lagi satu masalah ialah saraf pendengaran dan juga saraf keseimbangan. Mungkin akibat virus, infection, mungkin akibat ketumbuhan pun boleh menyebabkan masalah pada saraf. Jadi, masalah penyakit telinga ni, dia ada macam-macam sebab. Ada banyak tempat yang boleh berlaku. Jadi, apabila seseorang tanya saya, ubat apa yang sesuai untuk masalah telinga berdesing, masalah kurang pendengaran, masalah sakit telinga. Jadi saya tak boleh nak jawab terus sebab saya kena buat pemeriksaan, saya kena buat rawatan, saya kena cuci dalam telinga. Jadi dia bukannya satu ubat terus dia jadi magic, terus boleh sembuh apa-apa penyakit dalam telinga. Itu adalah mitos, itu adalah pegangan yang salah. Jadi yang terbaik, siapa yang ada masalah kurang pendengaran, masalah telinga berdesing, masalah sakit telinga, sebaiknya pergi cek doktor dan lebih baik lagi pergi jumpa pakar ENT untuk buat pemeriksaan untuk tahu masalah penyakit itu di bahagian mana, dan barulah doktor boleh rangka apakah rawatan yang sesuai. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.